pernah buat live. Ada orang join live aku, dia gunakan nama kawan aku, so aku accept. Dia tunjuk Anu dia, aku screenshot, orang ramai screenshot, lepas tu aku gunakan tu untuk report polis. Teringin nak tahu jugalah kenapa lelaki suka buat macam tu. Apa yang korang rasa kita orang, apa yang korang expect kita orang punya reaction? Oh my god, beautiful, macam tu ke? Aku teringin nak tahu reaksi korang. Macam wow, menariknya. Kalau kau hantar aku bank account kau ada 1 juta, aku mungkin akan reply DM kau. Jangan doh. Faham tak? Aku macam dalam hati aku, bodohnya aku block. Macam aku tak boleh brain je lah reaction aku. Minta maaf cakap. Faham? Jadi janganlah buat macam tu. Rata-rata kita orang perempuan tak suka pun. Bukan satu keindahan untuk dipandang. Apatah lagi untuk memandang lama-lama. Benar satu time. Faham Siti? Tak betul-betul Siti. Betul Siti. Jangan tu. Aku kan, kalau aku dapat aku nak jumpa kau, aku nak tumbuk kau. Marahlah. Macam trauma tu jap. Bagi aku marah kau dulu. Baru aku trauma. Sekejap aku nak tanya balik. Aku nak tanya perempuan balik. Kalau kita macam tak juga. Tak pedulilah kau kaya ke kau handsome ke, aku tak nak tengok. Faham? No. Faham? Tolak tepi rupa. Time ni tak pernah rupa lah. Ya, benda ni tak pernah lupa. Attitude, Ya. wajar. Ya. Sancak Kalau wajar. dia buat macam tu kat kita, dia boleh buat macam tu kat orang lain. Sumpah tak betul lah orang macam tu.